Lampu dah tutup dah. Dim dia punya video kan kata. Oh, tak tidur-tidur main telefon. Main Aish tu ada orang panggil. Alam Syar. Follow Alam Syar. Apa? Wak Sagor. Cikgu masuk. Cikgu Tajul. Mancap cikgu, bukan mancap Cikgu cikgu. Tajul. Ha? Mancap cikgu. Mancap. Lain macam mancap ni. Nabila Zainal tu nampak Cikgu Tajul masuk. Wak Sagor. Assalamualaikum Cikgu Tajul ke? Cikgu Tajul masuk. Bangun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Tajul. Nabila Zainal. Cikgu Tajul masuk. Tu Wak Sagor, Cikgu Tajul lah. Yang mana Cikgu Tajul? Wak Sagor. Ada tak tengok Wak Sagor? Nabila Zainal. Cuba tengok Wak Sagor. Wak Sagor tu Cikgu Tajul lah. Mana dia dah? Dah. Dia lalu je. Cikgu invite dia. Mentang esok Sabtu semua dalam Sabtu. Mesti Sultan, terima kasih. Terima kasih. Oh ada Wak Sagu ni ada Wak Sagu. Tajuk ada. Ini air house. Kita dah program kita end lah. Oh ampun, mentang-mentang esok Sabtu semua tidur lambat je. Tak apalah tidur lambat lah. Sabtu kan? Lek lah. Semuanya enjoy. Okey, ingat ya anak-anak surah yang cikgu surah hafal tadi. Nampak macam mengajar sikit untuk mengenal ni. Surah-surah Al-Fatihah itu penting untuk diamalkan anak-anak. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mana Cikgu Tajul masuk ke Cikgu Tajul sini? Wak Sagu. Awal lagi ni, Lisa kata awal lagi. Nek lu, Lisa. Awal bagimu, lambat bagiku. Tu Sarah. Nabila Zainal. Zuraidah. Jadi. Dah. Ada lagi 9 minit pada malam ini. Kita nak membahas tentang Gen Z yang berada bersama kita. Cikgu makin tua betul. Cikgu dah makin tua dah Alam Syar. Gen Alpha. Okey, Gen Alpha yang berada dengan cikgu. Tok Ban datang. Kita berakhir lagi 9 minit, kita akan end live Tok Ban. Kita nak beritahu kepada adik-adik Gen Alpha yang berada bersama dengan kita. Semoga cikgu mentang-mentang dah dapat duit nak keluar dah dapat modal. Wah, awas dah dapat duit nak keluar. Semoga geng-geng Alpha ini sentiasa menghormati bapa, guru-guru di sekolah, rakan-rakan, jangan mengamalkan buli, jangan mengamalkan gangguan seksual. Dapat duit nak keluar, benda nak. Bertegur siapa ya? Minta adik-adik semua. Baik tak payah cikgu, baik tak payah buat. Cikgu dah 10k. 10k. 20k. Benda pula ni. Dah 10 dah. Penat tu sekarang kena tap. Joget sikit je Google tak. Baru nak nasihat. Benda tu. Joget lah tu. Ramadan. Nampak? Okay, adik-adik masuk kita masih berpuasa. Dah baik saya buat live. Lepas tu Baik saya buat live mem. jangan beli melecun. Ya, adik-adik Lah tadi cikgu suruh beli melecun. adik-adik jangan beli melecun sekarang. Beli waktu lepas raya. Murah sikit sebab dia nak jual habis stok. Okey betul. Lah cikgu. Murah sikit dapat. Beli raya keempat insya-Allah murah.
Beli sekarang mahal. iPad rasa dah tak ada tu. Tak ada dah. Beli hari ketiga lah. Hari ketiga adik-adik beli habis murah. Habis hari? Ni habis hari ni. Tadi hari sensei, Baik, cikgu. Saya rasa kan baik saya buat. Hari habis je dulu. Cikgu saya ada 10 bekas mercung bola. Jangan main alam syar mercung bola bahaya. Mercung bola bahaya. Mercung bola kalau ada Baik saya buat live cikgu. Sekejap lagi awak buat live. ML. Pukul 12 Aisyah awak buat live. Cikgu tengok cikgu tengok. Malah. Cikgu tak boleh lah nak kena tidur lah. Esok tak sahur lah. Cikgu dah mana lambat lah. Sekarang ni pukul 12 dah tidur dah. Tak tahu. Baju raya cikgu warna apa? Dua colour. Warna apa salah? Baju lain. Kelabu dengan? Kelabu dengan ungu gelap tahun ni. Dua live. Baju Melayu. Pakai baling kat lembu belakang rumah nenek. Baling lembu tak apa. Nama dia kenapa jatuh? Saya tak tahu nak cakap apa. Tak apa, mute je, naik atas. Nabila Zainal mantap. Nanti Ustaz Maulana bagi. Rambut saya kat bawah. Tapi Kopak saya tu. punya coin kat tepi tu kan cikgu 23 tau. Awak tengok koin cikgu berapa. Dah cukup dah modal cikgu malam ni. Esok dah boleh beli Mercedes dah. Baik tak payah buat live. Cikgu live dapat pakai Baik Mercedes. tak payah buat live. Dah dapat duit. Dah dapat duit. Nak end. Cikgu duduk dapat duit. Okay, kita cerita tentang Mat Kilau. Kau nak tahu tak? Salah. Pawang Nong. Okay, ni ada 2 buku. Pawang Nong. Dia cerita tentang Pawang Nong Nak dengar tak? Pasal Pawang Nong. Siapa itu Pawang Nong? Kita orang Pahang, kita kena tahu siapa itu Pawang Nong. Saya tak tahu nak cakap apa. Cikgu tak apa dengar je. Nak. Ni tentang Pawang Nong. Siapa Pawang Nong? Ingat cikgu je ke ada nampak Pawang Nong. 2 buah buku mengenai Pawang Nong. Kalau orang Pahang duduk di Pahang, kita adalah anak jati Pahang. Pahang first. Pahang first, Pahang lead, Pahang. Semua kena Pahang. Nampak? Kena kenal siapa itu Pawang Nong. I know why dia request to join. Kenapa dia tak naik terus? Boleh. Nabila Zainal. Okay, cerita tentang Pawang Nong. Pawang Nong ni ialah legenda pawang tanah dong. Apa itu pawang? Pawang tu apa pawang? Pawang itu lebih kepada orang yang boleh menyembuhkan sakit. Yang boleh menolong tentang sakit. Kalau orang kadang-kadang orang panggil bomoh. Pawang bomoh, ustaz, tabib, alik kotak. Ya. Pawang Nong ni dia mula dikenali apabila dia boleh menyembuhkan banyak-banyak sakit. Orang yang sakit pergi ke rumah dia, minta buat ubat, dia tahu tentang akar kayu, penggunaan akar kayu dalam hutan dia tahu, akar kayu daripada luar dia tahu. Ini kehebatan Pawang Nong. Siapa dia Pawang Nong ni? Kita orang Pahang kena tahu tentang Pawang Nong. Barulah kita ni boleh cerita mana tempat Pawang Nong duduk. Cikgu baca dulu. Selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia yang kedua, berlaku kekosongan dalam kuasa politik di tanah Melayu. Selepas Jepun ni kalah. Jepun kalah dalam Perang Dunia kedua apabila Hiroshima dibom. Hiroshima berdebar, boom, kena bom. Habis. Cikgu saya nak tidur. Alam Syah nak tidur. Dengar cerita Pawang Nong ni. Jangan tidur. Jangan tidur. Dia nak tidur. Dah nak tidur. Naik. Siapa yang tekan naik tu? Naik tu. Aish hilang. Air ada. Kenapa dia tak naik pula? Okey. Cerita Pawang Nong tadi dia terkenal selepas Jepun menyerah kalah dalam peperangan dunia yang kedua. Lepas tu berlaku kekosongan politik, kekosongan kuasa politik di tanah Melayu. Tak ada orang dalam politik. Tak ada orang nak memimpin. Pasukan Bintang 3 menganggap. Pasukan Bintang 3 ni, ya Allah, ya Tuhanku, syasuan malam
Uish, terus semangat. Tak sempat screenshot ni cerita tentang pasukan Maulana bintang Rafiqah. tiga yang menganggap kekalahan. Ui, terima kasih Cikgu Maulana. Terima kasih. Ui, 515. Aku tak dapat pun. Ha. Dapat kat manket nampak tu. Kemas. Mancap kot, Saya mancap rasa- kot, mancap kot. Mancap. Terus kita TV. Okey. Jadi kita Maulana, tolonglah ada bertiga ni. pasukan cikgu terus semangat. Ya, Insya. Cik Maulana, tolonglah. Lagi lah, Cik Maulana. Banyak sikit. Bagi Nak saya. lagi Cikgu, nak lagi. Kebenaran tu nampak. Okey, Cikgu Maulana. Ni anak cikgu Kamar pak. Cikgu Maulana Teruskan, nak lagi. teruskan. Okey, teruskan nampak. Maulana nak lagi. Nak lagi? Boleh. Nak lagi Bagi dia Cikgu. saya. Asyik dia. Asyik dia. Dapat cuki lah. Dia. Siapa yang stay cuki lah bagi nama dia. Nanti saya bagi. Nampak. Ustaz Maulana cakap Lagi gitu. Cikgu. Siapa yang stay cukup bagi hantar nama. Saya akan bagi gig, okay? Don't worry. Apa stay dia dapat. Saya. Okey, pasukan bintang 3 ini menganggap kekalahan Jepun. Siapa pasukan bintang 3? Tolong jawab anak-anak. Saya. Ha? Saya. Saya apa ni? Pasukan bintang 3 siapa? Dia kena tahu sejarah ni. Anak-anak ni kena tahu sejarah. Siapa Dia lah cikgu. Dia orang apa? Pasukan bintang 3. Orang Inggeris. Bukan. Jepun. Bukan. Ni. Orang Melayu. Bukan. Yelah orang Melayu pun ada juga. Syamuddin. Macam cikgu Syamuddin je muka. Bukan. Pasukan bintang 3 ni kita lebih kenali dia dengan nama komunis ya. Pasukan komunis dia menganggap apabila Jepun itu kalah, itu adalah kemenangan mereka. Tapi dia belum terfikir tentang kemenangan Jepun kalah itu disebabkan Hiroshima ni kena bom. Ya, Hiroshima kena bom, lumpuh Jepun ni dekat tanah Melayu. Dia terus menyerah kalah, dia kembali ke tempat dia. Jadi bintang 3 ni dah tinggal dekat tanah Melayu, dia buat huru-hara pula. Ya, bintang 3 mula mencetuskan huru-hara dan membunuh ramai penduduk tempatan. Hiroshima tu kuat ke? Dalam talian nak depan-depan. Ya cikgu, aja dalam talian nak depan-depan. Ya. Ya, kemudian tindakan dan keganasan bintang 3 dianggap mencabar kesabaran orang Melayu. Orang Melayu pula terkena, ya, dibahai oleh bintang 3 ini. Dan ketika inilah anak-anak, ketika inilah seorang pawang dari pendalaman Pahang, ya, dari kampung pendalaman Pahang bangkit berjuang mempertahankan bangsanya. Inilah dia Pawang Noh. Keluarlah muka dia. Cik Maulana dah keluar tu. Ya, dia pergi topak. Dia topak tu. Ekor kecil dia ada tu. Okey, ketika inilah seorang pawang dari pendalaman Pahang bangkit berjuang mempertahankan bangsa. Tu gambar betul ke Cikgu? Gambar betul. Gambar dia komik. Masuk ke misai dia. Ya, dengan membekalkan amalan zikir dan ilmu kebal. Orang dulu dia ada amalan zikir dia. Kalau awak tengok Aish dia ada bagi cikgu, ni tu cikgu amal zikir tu. Cikgu Pawang Noh lahir kat mana nanti cikgu cerita. Noh lahir kat mana. Saya Ada ada dalam lagi kat buku. rumah cikgu nak ah. Ni zikir dengan membekalkan cikgu Noh. Kalau tak pakai awak jangan curi atuk punya. Mana Aish bagi. Punya lah saya punya. Memperbahas legenda Pawang Noh pasukan bintang 3. Komen pendapat anda. Okey. Jadi dengan membekalkan amalan zikir dan ilmu kebal, beliau memimpin barisan hadapan itulah berjuang cikgu yang melawan pendek komunis. lah. Ini dia guna Pawang Noh. Tuan Sapuan kita. IK Sapuan. Cikgu bukan tu lah yang Inspector. pendek. Yang pendek tu. Nama penuh. Yang pendek ya. Yang pendek. Banyak ni ada dalam beg. Tak jumpa lah. Nak korek. Ya, okey. Nama penuh beliau ialah Haji Nong Taib bin Santan. Nama ayah Pawang Noh ni Santan. Nama dia Haji Taib orang panggil ya. Kenapa lag cikgu? Itulah ada masa tak ada line. Bidang Zaki, okey. Kemudian kita sambung balik. Beliau dilahirkan di Kampung Sempiat, Kuala Lipis. Pawang Noh ni dia dilahirkan di Kampung Sempiat, Kuala Lipis pada tahun 1874 anak-anak.
Ya, dia lahir pada tahun 1874. Ada kelas sejarah ke? Kelas sejarah. Modal tak ada dah. Si Tembun modal tak ada bercerita sejarah lah. Okey. Dia lahir pada tahun 1874, merupakan putera kepada Santan bin Husin dan Bun binti Bakar. Mak dia nama Bun binti Bakar. Ya. Beliau, ni nak cerita ni. Ya, Pawang Nong ya. Beliau mempunyai dua isteri. Dua isteri ya. Iaitu Patam bin Mat Saman dan Hajah Halimah binti Mat Long. Siapa nak ambil SPM? Dah budak-budak ni nak cerita sejarah tentang Pahang ni. Tentang Pawang Nong ni nak bagi dia orang tahu. Bye. Nak bagi tahu dia orang tentang Pawang Nong. Wani Azam. Ya. Kemudian, beliau dikurniakan 8 orang anak bersama isteri pertama dan 3 orang anak bersama isteri dia yang kedua. Ni yang gambar keluarga dia. Ya. Dia dikurniakan 8 orang anak sama dengan isteri pertama dan 3 orang sama isteri kedua. Ramai 8 dan 3. Jadi berapa anak dia? Berapa Aish? 8 tambah 3. 11. Nampak mancap pandai. Tahniah mancap. Nanti cikgu Ustaz Maulana bagi lagi gig. Okey. Pawang Nong Bukan saya ni tadi. Jap. Saya nak bagi gambar cikgu. Pawang Nong merupakan seorang penghulu di kampung Ulu Ceka. Ni, Ulu Ceka kat mana? Pawang Nong ni, Ulu Ceka kat mana? Kita orang Pahang kena tahu. Ulu Ceka kat mana? Mancap. Ulu Ceka ni dekat Jerantut ya. Ni dia. Masuk Nisan. Pawang Nong ni dia penghulu di kampung Jerantut. Ya, Sailok. Jadi kita pun nak tahu tentang kampung Ulu Ceka ni ada apa kat kampung Ulu Ceka. Kampung Ulu Ceka ni dia punya pertanian dia macam biasa ialah buah-buahan yang terbaik seperti durian, rambutan dan buah dokong ya. Durian, rambutan, buah dokong. Bye-bye nama dia. Dah ke 12 tu cikgu nak tidur kan. Jadi kita cerita sikit lagi pada pasal Ulu Ceka ni. Nak give lagi cikgu. Cakap cikgu Maulana tak nak give. Ada tu, dia ada akaun kecil tu. Kampung Ulu Ceka juga terkenal sebagai tempat pengeluaran padi. Jadi dekat Budu sekarang dah buat balik dah pengeluaran padi. Ni kita nak tahu. Ya, kita orang Pahang kena tahu. Nanti kita cakap tak ada, Pahang tak ada padi kat Kedah je. Tak jadi. Kita ada buat padi balik di Pahang. Sekarang ni di Kampung Budu. Kampung Budu ya, Lepih. Ada buat penanaman padi semula. Tengah glamour pun kalau kat TikTok. Beluan cikgu, beluan. Beluan ada. Kat mana tu? Beluan. Budu juga. Budu lah. Kat Beluan tu ada. Kampung saya. Kampung mak awak? Ni tahu orang Budu pun tak? Tu. Dia buat padi. Ya? Cikgu, cuba cikgu tengok ni. Apa nama? WhatsApp. Mana boleh, cikgu tengah live. Kemudian, Pawang Nong merupakan penghulu yang terkenal dengan ilmu persilatan dan ilmu kebatinan tadi. Yang dia mengamalkan ilmu kebal dan juga zikir. Ya, Pawang Nong ni pandai bersilat. Nanti Kemudian cikgu dah siap bercerita ni. Cikgu tengoklah saya punya. Cikgu tengok cikgu punya ni. WhatsApp. Okey. Kemudian Yang mana? Pawang Nong juga pandai ilmu jampi serapah dan mahir ubat-ubatan herba. Dia pandai jampi serapah juga. Tapi dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jampi serapah. Pawang Nong dia boleh mengubat orang. Orang sakit datang ke rumah dia ya. Kebiasaan mengubati pelbagai penyakit dengan kaedah tradisional menjadi buah mulut orang. Dia merawat orang sebab gunakan kaedah-kaedah tradisional. Ya, mengubat orang datang ke rumah dia. Kemudian Pawang Nong juga merupakan seorang pendekar silat cekak dan mengajar seni tersebut kepada penduduk kampung. Kabarnya beliau turut mempunyai ilmu kebal dan ilmu kalis besi. Ni kehebatan Pawang Nong ni. Dia mempunyai ilmu kebal ya, kalis besi, macam peluru orang tembak tak lut, pedang, parang tak lut dia. Sebab dia ada ilmu kebal ya, dan ilmu kalis besi kan, peluru buat pada besi tak masuk pada dia.
Jadi Pawang Nong juga mahir dengan ilmu perhutanan. Dia mahir dalam hutan. Pawang Nong ni mahir dalam hutan ya. Dia boleh berjalan dalam hutan mencari akar-akar kayu, ubat-ubatan yang digunakan, ubat-ubat tradisional. Dah keluar ni kau. Dah keluar. Awak bila cikgu mengajar terus tak nak dengar. beliau dikatakan mampu mengesan orang hilang. Pawang Nong ni dia boleh mengesan orang hilang dalam hutan dan memiliki ilmu bertahan ketika berada dalam air. Dalam air blub masuk dalam air. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Love. Waalaikumsalam love. Dah follow belum love ni? Follow. Aliakid. Ya. Dia boleh bertahan dalam air dan keupayaan menghadapi binatang buas. Binatang buas nak menyerang dia, tak jadi. Cancel. Datang rimau nak, cancel. Takut tengok ke Pawang Nong ni. Ya. Jadi beliau pernah menangkap orang minyak. Ada kisah orang minyak berlaku pada waktu itu di kampungnya. Pawang Nong dijemput oleh orang kampung Ulu Ceka minta beritahu Pawang Nong. Pawang Nong ada orang minyak mengganas di kampung. Minta Pawang Nong bantu. Kata orang kampung tu kepada Pawang Nong. Pawang Nong kata apa? Dengan relax dan tenang ni Pawang Nong kata bolehlah saya cuba. Dia tidak menunjuk ilmu dia yang tinggi ya. Dia masih merendah diri. Dia cakap saya cuba, saya bukan pandai sangat. Dan semuanya dengan pertolongan Allah Ta'ala, kata dia Pawang Nong ni tadi. Jadi Pawang Nong kata kalau kita tangkap orang minyak itu, jangan dihebohkan siapa orangnya. Yang penting kampung kita selamat. Maksudnya bila Pawang Nong kata dia tangkap nanti, kita tahu siapa orang yang jadi orang minyak tu, kita jangan heboh kepada orang lain. Jangan buat malu keluarga dia. Jadi biarlah kita je tahu, yang penting kampung kita selamat, kata dia ya. Baiklah tu kata orang kampung. Jadi Pawang Nong tangkap lah ya. Bagaimana Pawang Nong ni begitu hebat, begitu banyak ilmu dia boleh buat sebab dia menjaga solat. Ya, Pawang Nong ni seorang yang menjaga solat dan taat kepada ajaran agama. Dia taat kepada ajaran agama. Sentiasa buat apa itu ajaran agama. Ya, sentiasa menjaga solatnya. Jampi yang diamalkan oleh Pawang Nong ialah jampi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Pawang Nong dia tak menggunakan ayat-ayat merabai-rabai. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam jampi serapahnya. Ya, jampi yang paling asas, ayat paling asas ya dalam amalan Pawang Nong ini. Doktor DM. Dia pakai surah Al-Fatihah. Pawang Nong menggunakan surah Al-Fatihah. Ini antara ayat ataupun jampi serapah yang paling berkesan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini antara ayat-ayat yang penting yang amalan Pawang Nong dalam dia menjaga kampung, mengubat orang ya, dalam persilatan dia. Terima kasih Amy tadi share. Mantap Amy, kita nampak tu Amy Mansur, thank you hadir. Ya. Jadi ini antara amalan yang diamalkan. Kita nak beritahu anak-anak muda kita ni nak kena faham ya, bukan senang nak menjaga negara ni adik-adik. Ya, anak-anak bukan senang. Kena ada amalannya. Ya, kena buat baiknya. Kalau tak baik kita diserang bila-bila masa sahaja. Okey. Seterusnya gelaran pawang, ya, pawang ni merupakan panggilan yang diberikan oleh masyarakat. Bukannya pawang macam pergi buat doktor, belajar buat PhD dapat doktor, bukan. Pawang ni dia diberi, ya. Orang kampung dia sendiri mengiktirafnya.
Orang tanya macam mana dapat pawang? Sebab pawang non dipanggil oleh orang kampung dia sendiri. Ya. Masyarakat setempat bukan datang pada pawang non sendiri. Maksudnya. Jadi kehebatan ilmu pawang non ini diiktiraf ya oleh istana, sehingga kan Sultan Abu Bakar memberikan gelaran pawang diraja negeri Pahang kepada pawang non ni, dapat gelaran pawang diraja negeri Pahang. Ni orang panggil pawang diraja, bomoh diraja ni lah. Ya, dia boleh ilmunya tinggi, boleh menyelesaikan masalah. Jadi istana pun mengiktiraf tentang pawang non ini, iaitu dengan gelaran pawang diraja negeri Pahang. Okey, kita dah nak ujung dulu untuk hari ni, kat surat 16 je ya. Jangan panjangkan lagi, korang pening kita, biar sikit-sikit. Lagi pun jam pukul 12 tak baik. Esok pagi Durian, Assalamualaikum. Pagi esok kita sambung lagi lepas sahur insyaAllah ya. Beliau bukanlah seorang pawang yang mengamalkan ilmu yang menyalahi agama, malah beliau sendiri merupakan seorang ahli agama yang menjadi tempat rujukan penduduk kampung ya. Penduduk kampung datang jumpa pawang non ni untuk merujuk agama yang ada dengan pawang non ini. Wassalam, kemas cikgu, kemas. Jadi Durian, mantap. Cerita ke budak ni sambil-sambil kan malah cerita tentang pawang non. Siapa pawang non? Kita orang Pahang utusan limba. Kita orang Pahang kena kenal siapa itu pawang non. Kalau tak kenal pawang non, rugi jadi orang Pahang. Jadi cikgu ada masa sikit share lah. Fazli share lah sikit cerita tentang pawang non ni bagi budak-budak tahu ya. Sebab ini sejarah dia dengan kedatangan Jepun pada waktu itu. Jepun kalah balik semula, Jepun menyerah kalah bila Hiroshima dibom ya. Kemudian tentera bintang 3 mengganas di tanah Melayu. Ini kita nak cerita kepada anak-anak muda ni, budak-budak baru ni macam Aish, macam Mancak ni, dia orang kena faham bagaimana nak menjaga negara kita, macam mana nak menjaga negeri kita ya. Kalau kita terus cerita kat dia, jangan kita dijajah, dia tak faham apa itu penjajahan. Kena cerita dulu sejarah-sejarah ini dan tokoh sejarawan ini supaya dia orang tahu ya tentang masalah yang berlaku pada waktu dulu. Jangan diulang sejarah itu ya. Jadi pawang non ialah pawang yang mengamalkan ilmu, yang mengikut hukum agama, malah beliau sendiri seorang ahli agama. Dia menjadi tempat rujuk pada, terima kasih Durian, dia jadi tempat rujukan orang-orang kampung, orang sekitarnya ya. Kemudian pada 7 Julai 1907 beliau mengasaskan kampung Ulu Ceka bersama 6 orang sahabatnya daripada Lipih ya. Daripada Lipih tadi dia dilahirkan, dibesarkan Lagi cikgu. Sikit lagi dia masuk ke kampung Ulu Ceka. Jadi kita akan tamatkan sampai kampung Ulu Ceka ni je. Inilah kisah pembukaan kampung Ulu Ceka. Kita kena tahu tentang kampung Ulu Ceka ni. Di mana Ulu Ceka ni? Ulu Ceka ni di Jerantet. Jerantet kata dia. Ya, daripada mana nak pergi Ulu Ceka? Boleh ikut Budu, lagi ikut mana Aish? Kita kena tahu, kita orang faham. Terima kasih Akil. Ikut mana? Dia bagi saya. Terima kasih Akil apa? Ikan. Baluan, terima kasih. Nampak. Okey. Jadi kena tahu ikut mana nak pergi Ulu Ceka. Jeransang. Ikut beluan. Ikut beluan. Pandai dia. Jadi kita nak tahu kat Pahang ada padi. Jangan lupa ya. Hebat tak hebat menteri besar kita sekarang. Dia buat padi di Bodu. Sama anak-anak buahnya ya. Assalamualaikum. Saya buat tau. Dia buat juga Farid bin. Dia Farid bin. Tak jadi Farid bin, dia buat tempat baru je. Lubang kita. Okey. Cikgu tengok dekat TikTok ni. JPKK beluan. JPKK beluan ya. Tengok share dalam WhatsApp. Okey. Jadi rasanya dah melebihi 18 minit lah untuk malam ini ya. Tadi kita kata dekat Ais nak habiskan pukul 12.
Cuma dapat sikit lah perkongsian juga pada malam ini. Jangan kata kita live tak ada ilmu, kita live biar ada manfaat ya, yang diberikan. Kita berkongsi, Zuraidah, berkongsi sedikit sebanyak kepada anak-anak muda Gen Alpha kita ni tentang ilmu-ilmu sejarah yang mengajar bagaimana nak menjaga negeri kita ya, ataupun kita berlaku apa yang berlaku sebelum ini dipaham. InsyaAllah kita akan live semula esok selepas sahur sementara menunggu waktu subuh. Tak tahulah sempat macam mana, ataupun daripada subuh nak ke pukul 7 ke, kita share sikit lagi tentang kampung Ulu Ceka. Kita sambung lagi esok di sampai dekat Ulu Ceka. Ingat esok, jangan tak ada ya. Jumpa esok semua. Terima kasih di atas 12,400 like yang telah diberikan. Hidup Pahang, hidup Tok Wan. Terima kasih. Pahang first, Pahang lead. Ya, aspirasi Pahang first, Pahang go. Semua dia cakap. Apa ni? Wah, uji. Yo. Hello. Hello, Andorian. How are you? I'm good. Where you come from, Andorian? Norway. Norway. We are from Malaysia. Nice. Do you know Malaysia? Yeah, I know where it is. Dia tak tahu Malaysia beban kau. Do you know Anwar Ibrahim? Who? Anwar Ibrahim? No, I don't know. You search in Google. You You know search Siti Anwar Nurhaliza? Ibrahim. Siti Nurhaliza? No. You don't know Siti Nurhaliza? Who Bro, you I don't know about anything. Malaysia? Cikgu What cakap do you dia. know about Malaysia? What's your friend's name? The green This shirt? guy? This? Yes. His name is Muhammad. Muhammad. Yeah. He is Muslim? Your name. Yeah. Yes. Oh. Dia punya nama apa? Cuba tanya Andirian dia. not Muslim. What? Andirian? Your real name? My name? Yeah. Ali Jasim. Joseph. Joseph nama dia. Okay, This Andirian. guy was mad. This guy get mad. We get match now. Can you gift me, please? We will fight now. Oh, okay, but I'm gonna. I am cooked, bro. I am very, very bad at this. I'm very cooked, man. Yeah, loading. What? Don't worry. Don't worry, Andirian. Can you must gift trust. me, please? Please, Daddy, can you gift me? Can you give Where you? You promised me the free robot. Now what time at your place now, Andirian? What? Joseph. What the real time now at your place? I need 17:21. 17:21. Oh, it's evening. I need It's free evening, Robux. I need Robux. right? Wow. Very good. Very, very good, bro. You promised How old my are you, free Joseph? Robux. Can you follow he? How old are you? Promise Now. myself. Can you gift me a rose? I really want a rose. Can you give me a rose? Tapping. Mancap. Tapping screen. Tak puasa. Oh, you eat Punjab. What? chocolate? What? Oh, You eat chocolate? Yeah, he eat chocolate. this guy eat chocolate. Yeah. It's good. Chocolate good. Yes, very, very good. Very good. Very good. Free Robux. Bro, are you Muslim? Yes, I'm Yes. Muslim. Okay. Assalamualaikum. Hi Adrian, jag måste det för Nej, jag vet inte. Det är nog måste. Assalamualaikum. Alaikum salam. Waalaikumsalam. Los, vad är det här för något? Hallå, Los finns fler? Hmm, 17, Main ni, dia orang punya sekolah bapak best. Main apa? Main Bye. Can you search in
In Google. No, I'm not gonna search anything. You promise my no free Robux. You search Anwar Ibrahim. Let's go to Ja, det är de många nu. Kita taping Along Kismet. En och den ene Not tjente jeg. Cikgu say. Apa pergi ada dalam? Bro, these guys, there is very fucking... No, skal jeg blokke han fra liven? Är det din live? Ja, det er jeg som har live. Thank you Along Kismet. Thank you so much. Nampak Along Kismet. Berada Along Kismet. Yo, bro, the score is 6-7. Cerita tentang 8-7. Why are you talking to kids? Cerita Why are tentang you talking to kids? Are you a pedo? Yes. Gen Z or Gen Alpha. Geng Alpha lawan dengan geng Can you please follow me? Yeah, sure, Andrian. I follow you. Oh, thank you. You see my hero Along Kismet. You see, man. This is our hero Along Kingsman. Thank you very much for Along Bro, Kingsman. can you take a Thank flight you. to me and give me my Thank you for the gift Along Kingsman. Hamba Allah tapping gang. Oh, tapping. We will win this American boy. Evla Kikian? Tapi ada budak Islam. Kikian? Ada yang Muslim. Rasa semua Islam. Are you You Muslim? Ching Jong Ding Muslim. Jong. Muslim. Orang ambil baju tak deng. Let me cry. Malam di Kuantan ni di KL. Alago dandek lagi dong. Why do you have a picture? Are you Indian boy? I am you your Indian mother. Din. Cikgu kilat tak follow Along Kismet ke dah follow lah. Kita menang ni cikgu 37 ni. Nampak? Along Kismet baik pula. Mantap geng. Terima kasih. Semoga dimurahkan. Bagi lagi. Bagi kita orang menang. Nah, itu dia kan. I am your father. Kita Along Kismet. Aku dan kamu. Bagi lagi Along Kingsman. Bagi lagi. Kan, masih kan. Tolong taping sekejap kan. Taping je. Taping screen. Konkurrenter livet. Bagi lagi. Dapat 45 dah. Kalah orang putih buat dia kita. Alhamdulillah, syukur. Inilah Beban kehebatan dia. anak-anak Malaysia kita sekarang ni. Aceh Garah, terima kasih. No, lari dia Along Kismet. Terima kasih. Semoga tuan-tuan yang Cik Garah ada masuk juga ke? Aceh Garah masuk juga keluar tu lari dia. Apa sen? Lari orang putih pun lari tak daya dia nak hadap kita. Bukan biasa-biasa. Jadi dah jam dah 12.26. Budak-budak ni kalau tak tidur kan tak bangun. Pagi esok sahur. Lepas sahur kita akan buka balik kelas kita cerita tentang Pawang Noh. Sampai dah Pawang Noh buka kampung Ulu Ceka. Kita cerita pagi esok sambungan ke Pawang Noh nak buka kampung Ulu Ceka pagi esok. Mungkin lepas sahur lah kot. Saya sahur dekat sini pukul 5.30 pukul 5 suku. Macam tu saya turunlah ke bawah kejap. Sahur. Di tingkat 6. Ya. Apa-apa pun. Sendiri ya? Tak. Makan kat ini, kafe di hotel. Ya. Kaya siap. Bukan biasa-biasa. Air Kita pucung. tengok WhatsApp cikgu. Tengok WhatsApp. Baik. Jadi saya tamatkan dulu malam ini. Jumpa pagi esok lepas sahur. Lepas kita solat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pahang First, Pahang Lead. Aspirasi Pahang First terus maju Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.